Imam Ahmad bin Hanbal, pada zaman Imam Ahmad, masalah mazhab negara ketika itu ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah menjadi mazhab negara. Imam Ahmad terpaksa hadapi zaman pemerintahan Ma'mun, zaman pemerintahan Mu'tasim. Ma'mun kuat pegang dengan Mu'tazilah. Ma'mun ni sendiri pun dia bukan tahu sangat. Tapi siapa dia yang duk hasut pemikiran ni? Siapa dia? Ulama Mu'tazilah yang mengampu pemerintah. Lalu timbul isu tentang yang besar ketika itu, Quran ni makhluk ke kalam? Dia kata kalam Allah makhluk ke qadim? Maksud makhluk baru, qadim, azali. Ini soal falsafah. Saya tak mau sentuh di sini, soal falsafah. Tapi duk timbul Quran ni makhluk, Quran ni baru. Ramailah para ulama besar-besar, bila dipanggil oleh khalifah dulu, ratusan ribu tentera, ulama yang berdampingan khalifah, kami sangat kan? Kenapa? Kampung pun dengan khalifah. Habang kat khalifah ni, siapa yang tak ikut fatwa negara ni mesti dia ambil tindakan. Ramailah ulama lain buat macam-macam cara. Orang tanya Quran kalam Allah ke tak? Ada di kalangan mereka. Saya tidak kata salah walaupun ada orang yang mengkritik. Ada di kalangan mereka jawab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Diam. Empat ni makhluk. Orang tanya apa? Syekh, aku kata empat ni bukan Quran, bukan Injil tu, empat tu jari aku lah. Dia panggil tauriah lah, dia panggil macam kecoh sikit. Pasal tak mau kena tindakan dengan khalifah. Tapi Imam Ahmad ialah nama besar. Nama besar ketika itu. Orang bila Imam Ahmad mula diambil tindakan, ketika itu ulama yang mendampingi pemerintah Ahmad bin Abi Duat. Nama dia Ahmad juga. Tapi barangkali sebahagian saudara tak pernah dengar nama Ahmad bin Abi Duat. Walaupun dia ketika itu qadi besar, orang ada jawatan. Tapi saudara semua pernah dengar nama Ahmad bin Hanbal. Tengok, orang yang dihukum lebih terkenal, lebih diingati umat daripada orang yang menghukum. Ahmad bin Abi Duat, oleh kerana dia ada kuasa. Dia ada kuasa, dan Imam Ahmad tak ada kuasa. Orang dah pujuk Imam Ahmad supaya Imam Ahmad bertolak ansur. Buatlah macam-macam teknik lah supaya tak kena. Imam Ahmad kata, aku boleh tolak ansur, tapi cuba kamu tengok di luar rumah aku. Bila ulama-ulama yang menziarah Imam Ahmad tengok ribuan manusia, kalau tak ribuan pun mungkin ratusan sarjana bersama dengan kertas dan pena sedang menunggu fatwa Ahmad bin Hanbal dalam isu itu. Kata Imam Ahmad, jika aku tidak tegas, manusia akan rosak. Maka aku terpaksa bercakap yang benar. Aku tak boleh buat ayat buruk. Aku kena kata pendirian Islam dalam hal ini. Maka Imam Ahmad dibawa, tak terima mazhab Mu'tazilah yang menganggap Quran sebagai makhluk. Digaring dia, dibawa ke penjara. Ketika dia dibawa, ulama-ulama lain nasihat Imam Ahmad di kalangan mereka, wahai Ahmad, hari ini engkau adalah kepala, engkau jangan beralah. Jika engkau beralah, engkau berundur daripada pendirian Islammu, maka nescaya orang ramai selepas daripada ini akan keliru tentang apakah pendirian ahlu sunnah yang sebenar. Imam Ahmad imam, dan dia orang, dia bukan malaikat. Kata Imam Ahmad, aku bila orang riwayat, aku bila kalau orang kata nak bunuh, pancung, aku rasa tak apa sikit. Nak penjara boleh gegah, tapi nak kena sebat ni, rasa macam sakit dia dah. Ya. Bila dia sampai ke tempat nak disebat, orang hak kena sebat lah yang ramai, hak pernah kena duk ada penjara tu. Dia kata, wahai imam, jangan takut. Sebat ni 2 kali saja.
Kali pertama, kali kedua cukup rasa sakit, lepas tu kebah, tak rasa apa. Tak rasa. Kata ahli sejarah Al-Imam Zahabi kata, lepas tu Imam Ahmad kata, kalau macam tu lega lah sikit. Dia kata dia sebat tu, sebat satu sakit, dua. Lepas pada tu dia kata tak ingat dah dia sebat tak mana. Pasal dah kebah saya kata. Imam Ahmad kata rasa lega. Kerana dia imam, walaupun dia imam, dia manusia. Dia bimbang. Tapi mereka riwayatkan Imam Ahmad tak pernah takut. Sehingga apabila Ma'mun mati, Imam Ahmad dikeluarkan. Mereka seksa dia dan dikeluarkan. Bila Ma'mun mati, sebelum Ma'mun mati, Imam Ahmad kata, "Ya Allah, aku minta kepadamu, aku tak mau tengok lagi muka Ma'mun." Allah takdirkan Ma'mun mati sebelum dia nak tangkap kali kedua Imam Ahmad. Malang, apabila naik khalifah yang berikutnya, Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim asalnya tak ambil kisah isu ni. Isu Quran makhluk tak makhluk. Tapi ulama Ahmad bin Abi Duat dan kuncu-kuncunya sekali lagi menghasut khalifah. Kalau khalifah tak ambil tindakan pada Imam Ahmad, artinya khalifah membiarkan orang mencabar kuasa kerajaan. Jika tidak ambil kepada Imam Ahmad, berarti khalifah tidak hormat kepada Ma'mun yang dahulu yang merupakan orang yang disayangi rakyat, dan Ma'mun tak suka dengan Imam Ahmad. Mu'tasim pun ambil tindakan. Panggil Imam Ahmad, minta suruh dia tarik balik. Imam Ahmad kata, aku tidak boleh. Orang peramai pun nasihat Imam Ahmad, tariklah balik. Imam Ahmad kata, Nabi sebut orang dulu lebih teruk. Yunsharu bil manashir, digergaji dengan gergaji besi. Mereka tidak tolak penderian, tak tarik penderian mereka. Dia orang sebat Imam Ahmad ketika bulan puasa. Sebat Imam Ahmad dalam keadaan puasa, dia disebat imam ni. Bukan imam masjid. Imam Ahmad ni imam madhab, pemimpin ahlu sunnah, diletak di Kaldai, dibawa heret ke kota Baghdad, disebat bagikan orang salaf. Disebat. Ulama-ulama ketika yang mengampu pemerintah, ketika melihat Imam Ahmad disebat, mereka kata, bunuhnya wahai khalifah, bunuh, uqtuluhu ya khalifah, ya amirul mu'minin, wa damuhu alaina. Bunuh dia wahai amirul mu'minin, dosa dia kami tanggung. Siapa hasut tu? Bukan kaki main ayam. Siapa yang hasut khalifah? Ulama juga, sebab hasad. Imam Malik dalam sejarahnya, dalam fatwa, Imam Malik menolak apabila Abu Ja'far Al-Mansur, bila dia nak pastikan rakyat supaya tak rongkaikan bai'ah. Bai'ah tahu bai'ah? Janji setia pada khalifah. Dia kata siapa yang rongkaikan bai'ah bererti isteri tertalak. Isu lama Imam Malik bangkang hal ni. Imam Malik kata la talaqa ala mustakrah. Tidak ada talak kepada orang yang dipaksa. Imam Malik dibawa dan dipukul oleh khalifah. Dengan yang mengiring dia juga ulama pengampu. Sebab itu kata murid Imam Malik, bila pergi majlis Imam Malik bila bangkit, kami tengok dia ampu tangan dia yang satu ni. Dia angkat tangan dia sebab baunya tercabut, dipukul oleh khalifah. Khalifah tu, khalifah Islam tu. Tetapi termakan dengan hasutan. Tapi mereka meneruskan perjuangan.